Kalau kerajaan tak mau bergerak, kalau kerajaan tak mau buat keputusan, kalau menteri kabinet asyik senyap saja, tak apalah. Biar rakyat yang cuba selesaikan masalah ni untuk anda semua. Kalau anda semua segan nak berjumpa dengan tuanku, segan nak menghadap Duli Yang Maha Mulia tuanku, tak apa. Biar rakyat hantar surat kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong supaya pada hari Rabu apabila Perdana Menteri datang ke Istana Negara atau menghadap di Istana Negara, bolehlah jika diizinkan dengan rendah diri kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, ampun tuanku, diharap boleh ditanyakan soalan terkait dengan isu Azam Baki ini. Tuan-tuan dan puan-puan, student ni, mahasiswa dah berani bertanya soalan ni. Kalau mahasiswa, anak-anak kita berani bertanya soalan ini, di manakah kita sebagai rakyat Malaysia? Adakah kita tidak mahu buat apa-apa? Adakah kita just nak fold our arms in abject surrender dan biarkan pentadbiran negara ini makin hancur hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan? Menurut kenyataan daripada pihak polis 2 minggu lepas, daripada Ketua Pasukan Siasatan Jenayah AMLAH, menurut kenyataan beliau, 41 orang telah dipanggil, dirakam keterangan berhubung isu corporate mafia, kan? Dan beberapa suspek telah ditahan reman untuk siasatan lanjut. Namun tiada seorang pun pegawai SPRM disiasat. Tiada seorang pun pegawai SPRM dipanggil, dirakam keterangan. Persoalannya, mengapa pihak polis tidak, siasat SPRM tidak berani panggil pegawai SPRM? Apa yang disiarkan oleh laporan Bloomberg adalah sangat jelas bahawa beberapa nama pegawai SPRM turut diterterakan dan bahagian mana yang terlibat dengan corporate mafia turut disiarkan dalam laporan tersebut. Mengapa pihak polis hanya siasat orang awam? Jadi perkara ini telah menimbulkan keraguan, menimbulkan syak wasangkah di seluruh masyarakat. Dalam 41 orang, tiada pun satu orang daripada pihak SPRM. Beberapa hari lepas, kita nampak, saya percaya semua orang nampak kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Beliau mengisytiharkan bahawa tiada mana-mana pegawai SPRM terbabit dalam ini skandal corporate mafia. Kamu belum siasat lagi pegawai SPRM, kamu turut keluarkan kenyataan mengisytiharkan bahawa SPRM tidak terbabit. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Inilah namanya dua darjat. Kenapa Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak boleh disentuh? Sebenarnya perkara ni sangat penting. Apa yang Datuk Albert Tay dan kita kawan-kawan semua bawa tentang isu SPRM, kerana ia bukan sahaja berkaitan dengan apa yang berlaku sebelum ni. Kita tahu isu di Sabah sangat besar tentang rasuah, tetapi ini juga adalah satu titik permulaan bukan sahaja di Sabah tetapi di Kampung Sungai Baru isunya. Begitu juga dengan mahasiswa seperti yang dikatakan oleh Peguam Tuan Rafiq, di mana mahasiswa juga pertikaikan perkara ni. Jadi untuk mendapatkan satu penyelesaian ataupun yang selalu rakyat bertanya-tanya dekat sini, kan, kita nak hilangkan keresahan rakyat. Dekat mana kesulitan tu, mungkin bukan semua rakyat Malaysia merasai benda tu.